Strawberry ni elok, cantik berbanding yang di sebelah ni. Dan korang tengok di tengah-tengah ni. Buah ni guys, dia tak rosak sendiri sebenarnya. Dia rosak sebab duduk rapat dengan buah yang dah mati. Sama macam manusia guys. Getaran siapa yang kau dekat, itu yang membentuk realiti kau guys. Dalam quantum mechanics, setiap benda ada frekuensi tenaga sendiri tau. Bila dua benda duduk dekat, getaran mereka saling mempengaruhi. Sama macam resonance. Bila korang dekat dengan orang yang murung, toksik, penuh dendam, frekuensi itu sebenarnya masuk ke dalam sistem korang tau. Perlahan-lahan korang dah absorb energi dia dan korang dah start report. Dalam prinsip kuantum guys, persekitaran bukan neutral. Ia sebenarnya medan tenaga yang aktif. Apa yang kau dengar, kau lihat dan kau rasa, semua tu sebenarnya membentuk medan getaran dalam tubuh dan fikiran korang. Jadi bila korang duduk dengan orang yang frekuensi rendah, korang yang frekuensi tinggi dia pun boleh jatuh guys. Kau tengok ni, strawberry yang segar ni pun busuk bila sandar kat buah yang dah mati. So guys, kalau korang nak jaga diri, jaga medan kuantum sekeliling korang. Dekat dengan orang yang high vibration, jujur, bersih hati. Kadang-kadang guys, kita tak sakit sebab kita lemah. Kita sakit sebab duduk terlalu lama dengan medan orang yang tak sihat guys. So ingat guys, dalam dunia kuantum ni, korang bukan sekadar diri korang tau, tapi pantulan daripada siapa yang kau selalu dekat. Guys, jangan lupa kesihatan tanggungjawab sendiri.